kami memperkenalkan produk kami menggunakan kaedah BMC. Apa itu BMC? BMC ialah suatu model strategik yang digunakan untuk merancang sesuatu perusahaan dengan baik menggunakan beberapa elemen, antaranya penyataan masalah, proporsi nilai, jenis produk, sasaran pelanggan, saluran jualan, anggaran kos, tawaran manfaat dan testimoni. Hari usahawan Serai JB dah nak dekat ni. Nak jual apa ya? Makanan berat dah ada orang yang jual. Alat tulis kumpulan lain pun dah jual. Kalau air kotak pun dah ada. Ada cadangan lain tak? Apa kata kita jual crochet? Crochet? Apa itu crochet? Crochet ialah kraft tangan yang diperbuat daripada benang kait yang dikait untuk membuat kraft tangan yang comel. Seperti ini dan yang ni. Kami memilih kitchen crochet sebagai produk jualan kami. Murah, menarik dan comel. Murah, menarik dan comel. Kitchen crochet ini sangat sesuai dihadiahkan kepada guru-guru, rakan-rakan dan ibu ayah. Boleh dapatkan kitchen crochet ini pada hari usahawan nanti dan koperasi Serai. Boleh juga buat tempahan dalam link QR ini. Ini pula adalah harga kos dan harga jual kitchen crochet kami. Harga kos satu kitchen crochet ini hanya RM1.20. Jadi, kami boleh mendapatkan keuntungan daripada hasil jualan ini. Sekarang ada promosi istimewa. Beli 3 crochet, dapat 1 crochet percuma. Cepat-cepat tau, stok terhad. Dapatkan segera. Jom kita dengarkan apa pula pendapat pelanggan yang telah membeli kitchen crochet kami. terima kasih beli crochet kitchen kami. Apa pendapat awak? Serius, saya rasa crochet kitchen ni sangat comel. Saya siap buat crochet ni jadi kitchen bag saya tau. Saza, boleh saya dapat pendapat Saza tentang crochet kitchen ni? Saza memang peminat crochet kitchen ni. Lagipun crochet ni nampak cantik, menarik dan comel. Saza nak tempala untuk anak murid Saza. Wah, banyaknya crochet kitchen makcik. Makcik beli pada hari usahawan hari tu ke? Makcik dah lah suka sangat crochet. Terutama crochet kitchen ni. Dah lah comel, cantik, menarik. Tengok semua barang-barang makcik. Semua daripada crochet. Jangan lupa fikir-fikir. Beli Rakanan Buatan Jangan lepaskan peluang ini.